bila dia join tu, wanita join tu dia berada dalam kedudukan, maksudnya memberi makan minum, tolong tentera, merawat kecederaan tentera ni, dia tolong pergi juga kan. Tapi pada masa yang sama, bila musuh datang, dia tidaklah kosong. Dia menyediakan juga dia punya senjata untuk dia untuk dia pertahankan diri. Jadi dia bukan sekadar duduk kat situ je. Bila ada je serangan musuh, dia tolong juga. Maksudnya baling panah. Dia punya pedang pun sama juga, dia hunus lah. Jadi tidak. Maksudnya pada waktu tu pun Nabi membenarkan wanita tu join. Sebab apa? Wanita pada zaman tu pun dia punya ketakwaan, dia punya jihad fisabilillah tu membuat-buat lah. Okay. Maksudnya zaman tu senang cakap, kalau ada kekosongan ruang dan peluang untuk wanita, masih diberikan ruang.